Ramai ingat akaun Gap ni emas digital. Tapi hakikatnya ramai salah faham. Yang tak tahu lagi tentang akaun emas Public Gold, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Sejak hari pertama Public Gold ditubuhkan, prinsipnya sangat-sangat jelas. Beli emas, mesti dapat emas. Founder Public Gold sendiri tak percaya pada emas digital. Sebab sesiapa yang faham tentang sejarah emas, tahu dunia ni dah penuh dengan skandal penipuan emas. Daripada individu, institusi, sampailah kerajaan. Idea akaun emas Gap ni datang lepas founder balik dari LMBA Conference. Dia terinspirasi dengan model di Jepun. Akaun emas fizikal yang dah wujud lebih 50 tahun. Bukan akaun atas angin, tapi akaun pemilikan emas sebenar. Tujuan Gap ni sangat-sangat mudah. Untuk bantu rakyat biasa kumpul emas fizikal walaupun bajet kecil. Ada sebab belum yakin nak simpan sendiri ataupun baru nak mula dengan modal yang kecil. Contohnya nak beli 1 dinar tapi duit baru RM100. Kalau tunggu cukup RM2,500, duit tu biasanya lesap dulu. Tapi dengan akaun emas GAP, 100 terus tukar jadi 0.1 gram emas sebenar. Kumpul sikit-sikit, lama-lama cukup 4.25 gram. Bezanya dengan emas digital, yang tu cuma main nombor atas skrin. Mereka tak minat pun simpan emas sebenar. Public Gold pula galakkan kita keluarkan dan pegang emas tu sendiri dekat tangan kita. Sebab bila dah genggam emas fizikal ni tuan-puan, baru datang rasa tenang dan keyakinan sebenar. Public Gold pun siap keluarkan design cantik-cantik supaya kita tak simpan emas tu sendiri dalam akaun. Jadi kalau nak bina simpanan emas yang sebenar, mulakanlah dengan akaun GAP ni minimum RM100. Kumpul sikit-sikit sampai capai matlamat, keluarkan saja emas fizikal. Bagi yang nak memiliki simpanan emas di Public Gold dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.